Anda semua nak travel ke China tapi belum isi lagi arrival form? Jangan risau, saya akan nak ajar anda semua step by step macam mana nak apply arrival form untuk ke China. Let's go! So untuk first step, pastikan website dia s.nia.gov.cn. So lepas tuan-tuan dan perempuan tekan entry declaration, lepas tu tuan-tuan dan perempuan akan tekan I agree, and then dia akan minta kita masukkan gambar pasport. So tuan-tuan boleh masukkan gambar pasport, pastikan ordinary passport, type of ID document. Lepas tu masukkan gambar pasport muka depan korang, and then next dia akan minta kita untuk check semua detail yang ada dekat pasport yang kita hantar gambar tadi tu. Pastikan semua tally dengan pasport kita, okey? Lepas semua dah tally, kita masukkan nombor flight kita. Lepas kita dah masukkan nombor flight, kita masukkan city of entry tu kita letak Kunming, dan port of entry pun kita letak Kunming, okey? Lepas tu kita tekan next dan dia akan keluar bahagian dekat sini. So kita masukkan country kita Malaysia, and then city tu korang boleh letak negeri tempat tinggal korang lah. Lepas tu masukkan nombor telefon, masukkan email, dan untuk soalan do you hold a valid visa, korang letak je no. Lepas tu tekan confirm, and then entry policy selection, masukkan visa free entry. Okay, pastikan semua dah betul, kita tekan next. So next ni dia akan minta purpose of entry, so kita letak visit, dan date of entry ni kita letak tarikh penerbangan kita untuk ke Kunming. Okay, lepas tu kita masukkan destination city of in China ni kita letak Kunming, city of transit pun kita letak Kunming. So untuk soalan address in China ni, tuan-tuan boleh letak alamat hotel kita di Kunming. Lepas tu dia akan tanya do you have any inviting entities, kita akan letak no lah, dan confirm departure itinerary kita akan letak yes. So kita akan masukkan lah detail-detail untuk flight penerbangan balik kita ke Malaysia. Orang masukkan tarikh, and then masukkan nombor flight, dan masukkan city of departure tu Kunming, dan port of departure pun Kunming. Okay, pastikan semua detail kita dah betul. Lepas tu kita akan tekan submit. So bila tuan-tuan tekan submit, dia akan keluar need to help your companion fill the form. Soalan ni dia tanya untuk kalau kita nak isi sekali untuk ada orang punya information arrival form, tuan-tuan dan perempuan boleh tekan yes. So kalau tuan-tuan dan perempuan tekan yes, dia akan keluar my company person lah. So kalau nak tambah untuk ahli keluarga lain, just tekan new dan isi detail macam yang first kita isi tadi, ya. So kalau tuan-tuan tekan no, dia akan keluar macam ni lah, dan kita tick je box tu, dan dia akan minta kita sign. So kita sign. Last kali simpan QR code ni, nanti tunjuk masa sampai airport dekat China. Dan jangan lupa untuk screenshot, save video ni supaya korang tak lupa. Kalau nak trip ke China, anda semua boleh follow untuk info yang lebih lanjut.